Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pendengar-pendengar yang saya hormati. Selamat datang ke podcast Pameran Nuansa, sebuah platform yang membawakan kita perbincangan dan apresiasi terhadap karya seni visual bagi membantu kita memahami keindahan teknik serta mesej yang disampaikan oleh pengkarya. Nama saya Muhammad Faris bin Zulkifli, merupakan hos anda pada hari ini. Dalam episod kali ini, kita akan mengupas sebuah karya yang bertajuk Rindu yang Mengalir, hasil karya Nur Alia Farisha binti Muhammad Nazir daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim. Bersama saya hari ini, saudari Nur Alia Farisha yang akan berkongsi apresiasi beliau terhadap karya ini. Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Pameran Nuansa. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator atas jemputan. Saya berbesar hati dapat berkongsi apresiasi terhadap karya yang telah saya hasilkan, iaitu Rindu yang Mengalir. Semoga perkongsian ini dapat memberi inspirasi kepada para pendengar untuk melihat seni bukan sekadar cantik dipandang, tetapi juga memahami mesej dan emosi yang ingin disampaikan oleh pengkarya. Baiklah, sebagai permulaan, bolehkah saudari memperkenalkan karya Rindu yang Mengalir kepada para pendengar? Sudah tentu boleh. Karya Rindu yang Mengalir ni dia merupakan sebuah karya landscape yang menggambarkan suasana malam yang damai. Di bahagian tengah terdapat bulan purnama yang bersinar terang dengan pantulan cahaya di permukaan sungai. Di kiri dan kanan pula terdapat deretan pokok berbunga, iaitu pokok bunga sakura, serta sebuah jambatan yang menghubungkan kedua-dua tebing. Walaupun karya ini tidak memaparkan figur manusia, tetapi pengkarya berjaya menghasilkan perasaan melalui elemen alam semula jadi. Terima kasih atas penerangan itu. Jelaslah bahawa karya ini bukan sekadar memaparkan pemandangan, tetapi turut menyampaikan emosi melalui elemen alam. Baiklah, kita bergerak pula kepada soalan yang kedua. Apakah perkara yang pertama yang menarik perhatian saudari apabila melihat karya ini? Perkara pertama yang menarik perhatian saya ialah bulan purnama yang menjadi titik fokus utama, di mana cahaya bulan yang dipantulkan ke sungai menghasilkan suasana yang sangat tenang. Selain itu, sapuan warna biru pada langit ini memberikan gambaran malam yang damai dan mendamaikan. Faham? Sangat menarik. Saya juga melihat bulan dan pantulan cahayanya benar-benar menjadi fokus utama yang mewujudkan suasana tenang dalam karya ini. Baiklah, kita bergerak pula kepada soalan seterusnya. Dari sudut unsur seni, apakah unsur yang paling menyelah dalam karya ini? Pada pendapat saya, unsur yang paling jelas ialah warna, garisan, jalinan dan ruang, di mana penggunaan warna biru, gelap dan hitam ini memberikan suasana malam yang sangat tenang, damai. Manakala warna kuning yang ada pada bulan ni dia memberi penegasan utama. Seterusnya, dari karya ini, garisan berpusat pada langit pula menghasilkan kesan pergerakan. Jalinan dapat dilihat melalui sapuan berus yang tebal, manakala unsur ruang diwujudkan melalui perspektif sungai yang semakin mengecil ke arah belakang hingga menghasilkan ilusi kedalaman. Oh, baik. Jelas bahawa penggunaan unsur seni seperti awan, garisan, warna, jalinan bukan sahaja mencantikkan karya, malah membantu menyampaikan perasaan kepada penonton. Seterusnya, kita bergerak pula kepada soalan yang keempat. Bagaimana pula dengan prinsip rekaan yang digunakan dalam karya ini? Karya ini menampilkan beberapa prinsip rekaan seperti penegasan, imbangan, irama dan harmoni dan kesatuan. Penegasan dalam karya ini jelas diberikan kepada bulan, kerana bulan ini dia menjadi titik
fokus utama dalam karya ini. Manakala imbangan pula dia dapat dilihat melalui susunan pokok di kedua-dua belah sungai. Manakala pengulangan bentuk bunga dan sapuan berpusar ni pada langit menghasilkan irama, manakala penggunaan warna yang serasi mewujudkan harmoni. Jadi kesemua elemen ini akhirnya membentuk kesatuan dalam sesebuah karya. Betul? Prinsip rekaan ni seperti penegasan, imbangan memang memainkan peranan penting ya dalam menjadikan karya ini lebih menarik dan mudah dihayati oleh para pelihatnya. Baiklah, kita bergerak pula pada soalan yang kelima. Kamu sudah bersedia? Yes. Tajuk karya ini ialah Rindu yang Mengalir. Pada pendapat saudari, apakah makna di sebalik tajuk tersebut? Ataupun dari mana inspirasi datangnya ilham untuk membuat tajuk yang tersebut? Pada saya berpendapat tajuk ini sangat simbolik. Kerana sungai yang mengalir ni dia melambangkan perjalanan perasaan yang rindu yang berterusan. Yalah macam yang kita tahu sungai ni air kan selalu mengalir. Jadi dia macam melambangkan rindu yang takkan pernah berhenti. Manakala jambatan pula boleh ditafsirkan sebagai penghubung antara seseorang dengan kenangan atau insan yang sangat dirindui pada zaman yang lepas lah. Manakala bulan ni dia menjadi simbol harapan yang sentiasa menerangi walaupun berada dalam suasana yang sangat gelap. Jadi keseluruhannya karya ini membawa mesej bahawa ketenangan dan kasih sayang akan sentiasa hidup dalam diri seseorang. Faham? Saya sangat bersetuju dengan tafsiran tersebut. Simbol seperti sungai, jambatan dan bulan dia memang memberikan makna yang lebih mendalam terhadap karya ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita bergerak pula kepada soalan yang keenam. Apakah perasaan yang timbul dalam diri saudari selepas menghayati ataupun melihat karya ini? Secara peribadi, karya ini membuatkan saya berasa tenang apabila kat pada sini. Kat. Kisah ada 6. Baiklah, kita bergerak pula. Okey. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita bergerak pula kepada soalan yang keenam. Apakah perasaan yang timbul dalam diri saudari selepas menghayati ataupun melihat karya ini? Secara peribadi, karya ini membuatkan saya berasa tenang, tetapi pada masa yang sama dia sedikit rasa sedih dan sayu kerana ia mengingatkan saya bahawa setiap orang pernah melalui pengalaman merindui seseorang. Betul tak? Betul. Saya juga percaya bahawa setiap penonton akan memberikan tafsiran yang berbeza berdasarkan pengalaman hidup masing-masing, dan itulah keistimewaan dalam karya ini. Faham? Benar sekali. Keistimewaan seni ialah setiap orang dapat menghayati dan mentafsir karya mengikut pengalaman serta perasaan masing-masing. Baiklah. Soalan terakhir. Sebagai soalan terakhir, apakah rumusan saudari terhadap karya Rindu yang Mengalir ini? Kesimpulannya yang boleh saya buat tentang karya Rindu yang Mengalir ini ialah karya Rindu yang Mengalir ini dia merupakan sebuah karya yang berjaya menggabungkan unsur seni dan prinsip rekaan dengan sangat baik. Dengan penggunaan warna, garisan, jalinan dan simbol seperti bulan, sungai serta jambatan bukan sahaja menjadikan karya ini indah dipandang sahaja, malah berjaya menyampaikan emosi dan mesej yang mendalam kepada penonton. Pada saya, inilah kekuatan sebenar sesebuah karya seni, iaitu mampu menyampaikan cerita dan perasaan tanpa menggunakan kata-kata. Faham? Terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik itu. Perbincangan kita hari ini jelas menunjukkan bahawa karya Rindu yang Mengalir bukan sekadar indah dari segi visual, malah kaya dengan makna dan emosi yang boleh dihayati oleh setiap penonton. Melalui apresiasi seni,
kita bukan sahaja belajar menghargai keindahan sesebuah karya, tetapi juga memahami bagaimana unsur seni, prinsip rekaan dan simbol yang digunakan mampu menyampaikan mesej yang mendalam. Terima kasih juga kepada semua pendengar kerana setia bersama kami dalam podcast Pameran Nuansa. Saya Muhammad Faris bin Zulkifli bersama Nur Alia Farisha mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi dalam episod podcast Pameran Nuansa yang akan datang.